ditepis oleh Ifwat. Berjaya diselamatkan. 35 saat saja diperlukan untuk Bekson yang kali terakhir bertemu dengan Kedah melakar hat-trick. Sekali lagi lihat kebebasan yang kita dapat lihat yang dipunyai oleh Afiq Iqmal Rosli. Kawalan sentuhan pertama, Fayad recovery agak baik. Walaupun dia kehilangan bola seketika, Fayad masuk ke dalam. Mungkin satu percubaan. Side netting saja saudara. Dan daripada Pak Jun Hyong terus untuk mencari Haberty. Sekali lagi situasi cemas. Haberty di sini dan dihukum. Kesilapan daripada Ifwat Akmal memberikan Haberty satu peluang keemasan. Dan dalam permintaan kali kedua, dia berhadapan dengan Ifwat. Kali ini dia berjaya. Dengan Ifwat keluar awal dan melakukan kesilapan, menghadiahkan peluang kali kedua untuk Bekson mencatatkan jaringan ke-24 dalam saingan Liga Super pada musim ini. 23 gol sebelum ini. Darul Aman ini seri 3 sama pada musim ataupun tahun 2023. 26 Ogos sekali lagi situasi hampir sama berlaku. Ifwat dan kali ini mudah. Romel Morales terlalu mudah, kekeliruan di dalam barisan pertahanan Kedah. Tak sampai seminit sudah pun ada jaringan susulan yang berjaya dilakukan. Dan kali ini sekali lagi individu yang sama, Bekson terlibat. Secara tak langsung dia berjaya mencari kedudukan bebas. Satu demi satu peluang yang dihasilkan dan ada tolakan di situ. Nazmi memberikan sepakan penalti. Sedikit kelalaian barangkali daripada Wan Amirul Afiq apabila dia sedikit kehilangan keseimbangan badan. Bekson siap sedia mencarikan gol yang ketiga. Tidak ada sebarang keraguan di situ. Walaupun Ifwat menafikan percubaan pertama Bekson, tandukan kedua Bekson juga tersasar. Lambungan cantik bagaimana di sini. Dalam kedudukan onside, lihat kedudukan Syihan yang sudah pun meninggalkan gawangnya. Cantik. Satu jaringan yang akan memberikan semangat untuk anak-anak muda Kedah ini. Biarpun apa jua situasi mereka alami di luar padang, itu adalah satu gol yang akan memberikan satu tonik untuk mereka terus berjuang. Segala liku-liku yang dihadapi ketika ini dalam kehidupan, segala kekurangan dan kesukaran yang dialami, namun itu adalah satu jaringan. 60 minit. Haberty tandukan dan jaringan yang berjaya dilakukan. Kali ini Jordi Amat. Dan kita sudah pun mengatakan 3-4 kali tandukan bebas untuk pemain-pemain Johor Darul Takzim dalam kawasan penalti. Dan kali ini tidak ada sebarang keraguan dari perspektif Jordi Amat untuk melakukan tandukan dan menewaskan Ifwat. Gerakan sekali lagi kali ini sedikit menghampakan tolakan yang dilakukan dari sebelah kiri itu daripada pemain muda Aiman Farhan. Percubaan, no! Tenang saja daripada Syihan. Tampanan kali pertama daripada Fayad Zulkifli. Ini adalah percubaan kedua yang saya lihat daripada Fayad dalam perlawanan ini. Terlalu banyak bola itu ditunjuk kepada Johor Darul Takzim. Bekson, Arif Aiman bebas masuk ke dalam kawasan penalti. Percubaan hanya pos, terkena badan. Saya kira Ifwat juga tidak tahu ke mana hala tujunya bola itu. Pada ketika bola itu melambung tinggi, Nacho Insa ke tengah. Bekson dibiarkan Nazmi Faiz. Dan jaringan kelima berjaya dihasilkan hasil kekeliruan dalam kawasan penalti. Dan saya kira ditampan sendiri oleh pemain Kedah. Dan Ifwat tidak bersalah dalam situasi ini. Dia menjangkakan bola itu ke sebelah kanannya.
Namun akhirnya bola itu meleleh saja masuk ke sebelah kiri beliau. Untuk Nazmi Faiz. Sama ada dia akan dikreditkan untuk gol ini ataupun akan dikira sebagai gol sendiri. Cantik daripada Pak Jun Yong. Sumare masuk ke dalam. Masih lagi Sumare. Dijatuhkan dalam kawasan penalti. Tidak teragak-agak Nazmi Nasaruddin. Dan adakah ini peluang untuk Bekson melakar hat-tricknya? Aiman Farhan dipersalahkan. Kalau dilihat sekali lagi, ada unsur kelewatannya di situ. Ya, terjahan daripada Aiman Farhan yang sebenarnya perlu lebih berhati-hati dalam kawasan penalti dengan melakukan terjahan seperti itu tanpa melakukan sentuhan dengan bola sekalipun. Bekson untuk hat-trick dan jaringan ke-26 dalam Liga Super. Bekson! Hat-trick yang berjaya dihasilkan dan lengkap sudah malam untuk Bekson.